Tak ada idea nak masak apa hari ni. Jom kita buat ayam masak merah kenduri kahwin punya style. Menu ayam masak merah ni memang popular betul. Asal kenduri je, menu ni antara menu wajib yang kena ada. Kalau tak buat, mesti hampa rasa macam tak lengkap kenduri tu kan. Tapi itulah, takkan nak kena kahwin lagi, buat kenduri lagi, makan modal geng. Itu pun kalau hampa berani lah. Macam biasa untuk resepi kali ni, Pak Long dah sediakan juga dekat bahagian caption. Hampa save siap-siap, esok-esok nak buat kenduri ke, senang. Tapi resepi ni untuk ayam sekor tau. Hampa test lah dulu bagi anak bini hampa rasa. Lulus kalau, insya-Allah tanda depa setuju lah tu kot. Tapi sungguh memang sedap betul lauk ni. Selamat mencuba untuk semua. Semoga bermanfaat. Harapnya hampa dapat idea lah nak masak apa untuk family masing-masing. Insya-Allah. Korang nak rasa?